Pada sekitar awal 900 Masihi, seorang bangsawan Muslim bernama Fatimah Al-Fihri telah mengasaskan dan membina masjid serta Universiti Al-Qarawiyyin di Fes, Morocco. Ianya merupakan universiti yang tertua di dunia yang berterusan beroperasi sehingga ke hari ini, yang juga telah melahirkan ilmuwan terkemuka seperti Ibn Khaldun. Tidak banyak yang kita ketahui tentang latar belakang Fatimah Al-Fihri. Namun, legasi kedermawanan beliau melimpah dan terus mengalir manfaatnya sehingga ke hari ini. Kita kini tiba di penghujung tahun 2025. Dari tahun 2011 sehingga ke hari ini, Ma'had Tahfiz Al-Aqsa terus mendidik dengan sokongan ikhlas daripada anda semua. Limpahan manfaat dari kedermawanan anda terus mengalir dan menumbuhkan pelbagai kebaikan demi kebaikan di Ma'had ini sehingga ke hari ini. Pada tahun 2025, MTA telah menjadi ruang teduhan ilmu buat pelajar tahfiz Al-Quran seramai 110 orang. Berdasarkan temuduga pengambilan pelajar, dijangka angka ini mencecah sehingga 120 pelajar pada tahun hadapan. Tahun 2025, seramai 8 orang hufaz Al-Quran telah berjaya menamatkan hafazan 30 juzuk Al-Quran mereka di Ma'had Tahfiz Al-Aqsa. Kejayaan ini tentunya merupakan kebanggaan bagi kita semua. Tahun 2025 juga, MTA Sirah, iaitu mahad kami yang menempatkan pelajar antara 7 hingga 9 tahun, telah merekodkan 8 orang pelajar yang telah mencapai hafazan lebih daripada 5 juzuk. Rekod ini telah mengatasi rekod pada tahun sebelumnya. Bahkan, lebih daripada 60% pelajar pada peringkat umur ini telah menghafal Al-Quran antara 2 hingga 5 juzuk. Selain itu, pada tahun 2025 juga, Ma'had telah merekodkan sebanyak 62 sesi juz'iyah Al-Quran, ke sesi ujian 5 juzuk Al-Quran dan 1 sesi ujian 10 juzuk Al-Quran. Ini adalah ujian pemantapan hafazan, di mana di dalam ujian ini, para pelajar perlu memperdengarkan bacaan Al-Quran mereka dalam sekali duduk dengan kesalahan yang minimum. Sumbangan anda juga telah membolehkan Ma'had melaksanakan pelbagai program yang berimpak tinggi di sepanjang tahun ini bagi melahirkan pelajar yang berketerampilan bukan sahaja dari segi hafazan Al-Quran tetapi dari sudut kepimpinan, akademik, akhlak dan adab yang baik. Selain itu, sumbangan anda juga telah membantu menaik taraf pelbagai infrastruktur di Ma'had, telah membantu menambah keselesaan pelajar untuk menuntut ilmu dan mempelajari Al-Quran di Ma'had. Di penghujung tahun ini, anda boleh terus menyokong Ma'had Tahfiz Al-Aqsa dengan berzakat bersama MTA, dan insya-Allah zakat yang anda tunaikan layak untuk rebate cukai pendapatan. Video pendek ini bukan tentang Ma'had, tetapi ia adalah tentang anda, iaitu insan yang memilih untuk memberi dengan ikhlas, yang membantu walaupun mungkin tidak dikenali. Anda seperti Fatimah Al-Fihri yang mungkin tidak dikenali, tetapi legasi kedermawanannya mengalir manfaatnya sehingga ke hari ini. Terima kasih atas sokongan anda buat Ma'had Tahfiz Al-Aqsa.